Saya anak murid saya tuan-tuan 25 orang. Hari pertama saya ajak hangpa. Semua ikut ustaz. Okey, pergi asrama. Hang naik dulu hang susun. Tak. Susun lah. Hangpa buat ni setiap masa ketika ada di Mahat Tafiz ni. Tuan-tuan, budak, bapak pun tak boleh ajak, ustaz ajak. Hari tu esok pagi tengok berselerak, saya pegang kasut semua tu, aku lempak habis. Aku buat mengamuk kan pada datang Ustaz Abdullah Khairi. Depa tengok kan habis berselerak. Hangpa ingat aku dah kutip yuran kat hangpa 140 ya. Cikgu 2 orang 3,000 tuan-tuan. Warden 500, 3,500 kan. Dah lah makan tuan-tuan, semua kita cari semua. Hangpa mai ikut aja. Tuan-tuan, bila kata macam tu, tuan-tuan, esok ni budak-budak ni penyamun tuan-tuan, yang hantar hak masuk Mahat Tafiz tu yang tak ada A semua. 5 EA. Hak yang dapat 5 A tu 5 orang tuan-tuan. Anak-anak yatim ni. Saya kata anak yatim ni free. Dia kata apa? Ustaz, anak kami dapat 5 A, dapat MRSM. Wah, keluar habis. Tinggal hak tak ada A. Hak yang tak tahu lah. Kira tak boleh pakai lah. Hak tu Mahat Tafiz. Tuan-tuan, ambil yuran 140. Hari kedua mereka protes. Mereka pergi berak di tandas. Mereka tak cerok. Tuan-tuan bayang tengok. Mereka nak suruh aku cerok. Ni ingat apa kita mangkuk ayun ni ustaz ni. Saya sorang dekat. Abang terkejut dah. Hang pertama kali mai lah. Waktu turun. Psikologi bang. PhD psikologi. Hampa ni saya ambil yuran 140 ya. Kan 25 orang dapat dalam 3,000 4,000 ya. Saya nak abang kat hampa. Cikgu 2 orang ni seorang 1,500 3,000. Warden asrama 500 3,500. Tukang kebun 500 4,000 dah. Lepas tu orang yang masak kat hampa 700 4,700. Hampa bayar yuran 3,500 ya. Hampa makan sehari RM10, semua ni 9,000. Elektrik 3,000, ayak 500. Saya kena ada 600. Makan pun saya cari. Hampa nu sak kesian kat saya. Takkan najis pun hampa nak suruh saya basuh. Tengok psikologi. Semua tunduk. Maaf Ustaz. Hang tengok. Saya psikologi bang. Saya kata macam tu dalam bentuk nada paling rendah. Teriak budak. Takkan kot hampa nak suruh ustaz cuci najis hampa. Hampa tak kesian ke? Hampa teriak. Tengok berkilat tuan-tuan. Tengok psikologi. Lah tuan-tuan, pergi Jumaat. Saya kata Jumaat turun elok-elok, jaga akhlak. Turun lah. Depa turun tak payah ajak dah.